Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSHRC Empire. So hari ini saya nak bagi tutorial lah untuk penggunaan charger yang kita jual di MSH. Kat depan ni kita ada C6D, dekat atas ni C607D, juga yang belakang ni adalah X22 daripada GT Power. Kita tumpu pada dua charger ni dulu, dan video next kita akan tumpu pada charger ni lah. Untuk penggunaan charger ni, korang perlu tahu ada beberapa cara untuk menggunakan charger ni dengan LiPo lah. LiPo kita ada ni 7000 mAh. Charger ni boleh mengecas pelbagai jenis bateri: LiPo, Li-ion, Li-Fi, Nimah, Niket, Plumber, bateri kereta, bateri motor boleh juga. Sangat-sangat versatile charger ni. So apa yang saya nak ajar kini general lah untuk semua orang. Contohnya anda dah membeli LiPo Gion 7000 mAh 3S, kita dah buka charger, kita dah juga cocok bateri 7000 mAh ni ke charger. Selalunya charger korang akan datang dengan cable power ni, yang korang boleh ambil yang di plug ni direct ke cable power ni lah. Nombor 2, cable balance ni korang boleh cocok di tepi ni. So ada macam-macam port kat sini, ada daripada 2S sampai ke 6S. So korang boleh tengok di situ lah. Untuk korang charge bateri 3S 7000 mAh Gion ni, korang dapat ni program select LiPo. Bila bateri korang bateri LiPo, korang boleh guna LiPo. Kalau bateri korang pakai Plumber, Niket, Nimah, semua boleh ubah di sini lah. So kita sekarang ni tunjuk untuk bateri LiPo, korang boleh masuk. So apa yang korang perlu tahu, kita ada charge mode dengan juga storage mode. Yang lain ni korang tak perlu ambil tahu sangat, korang hanya perlu tahu charge dengan storage. First thing is kita untuk LiPo charge. LiPo charge ni korang perlu set kepada berapa mAh bateri ni dan berapa voltage bateri ni. Macam mana korang nak tahu berapa M yang korang nak guna dan juga berapa volt yang korang perlu isi. Okey, contohnya macam bateri Gion ni 7000 mAh, korang boleh ambil 7000 tu dan bahagi dengan 1000, dapatlah 1C ataupun 7M. Untuk bateri Gion ni korang tak ada masalah, korang boleh charge 7M, tak ada masalah. Contohnya nampak dia berkelip kat sini. Okey, untuk charger ni dia maksimum dia 6M sajalah. Kita akan tunjuk charger ke depan ni, dia maksimum dia sampai 8M. So itu tak ada masalah. Korang set ke sini 11B. Sekarang ni 6M dan 11B. Ini adalah setting untuk LiPo Gion 3S 7000 mAh. Sebenarnya kalau korang ada charger yang atas sedikit lagi, korang boleh charge lah sehingga 7M lah. Ni untuk tutorial ni kita hanya pakai charger ni. Charger ni support sampai 6M saja. So korang boleh tekan button start lama-lama. Okey, korang dah nampak confirm stop start ni. Korang boleh tekan button start, dia akan start charging. Ok, so sekarang ni dia tengah charging. Usually bateri yang macam ni, dia masa chargingnya akan dalam masa setengah jam ke 40 minit. Kalau korang turunkan sikit M tu, dia akan lagi lama lah. Untuk peringatan, hanya bateri Gion atau bateri yang full capacity ataupun bateri yang lebih high end, korang boleh charge 7000 ni. Kalau dia sudah 7000, korang boleh charge 7M. Tetapi kalau bateri-bateri yang lain yang lower grade sikit, korang jangan charge pada 1C atau 7M ni lah. Korang boleh guna formula ni. Bateri korang 7000M tapi bateri dia kurang kualiti sikit, korang boleh charge 5M saja. So untuk keselamatan dan juga tak nak bagi bateri korang kembung, itu korang charge kurang 1 atau 2M daripada 1C tu ataupun dia punya milliamp hour ni. So sekarang ni dia tengah charge. Ok, korang boleh tengok. So 1.9 ni tu dah voltage dia. Lepas tu 4.2 ni itu berapa yang dia keluarkan M untuk tengah charging tu lah. Ok, ni dah waktu dan berapa milliamp hour dia masuk. Tapi ni korang tak payah tengok sangat sebab benda ni korang boleh monitor kat sini. Okay, so ini saya akan tunjukkan carta sekejap lagi, macam mana kita nak tahu full, macam mana kita nak tahu dia storage. Korang dah habis main tapi korang punya voltage atas daripada 3.8 atau bawah daripada 3.8. Apa yang korang boleh buat, ini pula function storage ni ya. Kalau korang nak tahu, chemistry LiPo ni dia sama macam bateri phone. Kalau full adalah 4.2 per sel ataupun darab dengan berapa sel yang korang ada dalam ni lah, which is kalau bateri 3S ni jadi 12.6. Kalau macam korang tengok tadi, ok, macam korang tengok tadi, dia adalah
3.95, 3.96, 3.95. Ini bukan dalam storage lagi. Korang akan ada masalah, Lipo ni akan start kembung kalau korang tak main lama lah. So kalau korang nak simpan lama, make sure semua ni adalah 3.8 saja. 3.8, 3.8, 3.8. Ni kalau 3S lah. Kalau ada 4S ada satu lagi nombor di bawah ni. Kalau 6S ada full semua ni, dia akan tulis 3.8. So apa function storage ni? Dia nak turunkan voltage korang ke 3.8 tu balik, supaya bateri korang tak kembung dan korang dah sedia untuk nak charge next time tanpa ada masalah. Sama juga untuk storage ni, dia ikut charger juga. Selalunya kita akan set kepada 1 amp saja. Sebelah ni korang akan set kepada berapa S bateri korang lah. So korang boleh tekan enter dan juga tekan dah confirm enter, confirm stop ni, tekan je sekali lagi, dia akan masuk ke storage mode. Ok, dia akan discharge bateri ni atau charge bateri ni sampailah ke 3.8. 3.8 korang dah boleh simpan ke Lipo ni, tak ada masalah lah. Untuk penjagaan jangka masa panjang, Lipo ni korang kena simpan kat 3.8% lah. So darab lah dengan berapa persen korang ada. So kalau korang nak tahu, bateri yang Geon ni kalau 3S full dia adalah 12.6 ataupun storage mode dia adalah 11.4. 11.4 tu dah cun-cun, korang boleh simpan Lipo ni, tak ada masalah. So ini adalah tutorial untuk penggunaan charger untuk C6D ni dan juga C607D ni. So dia punya interface dia sama. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan nanti, korang boleh refer kepada kami, boleh PM, tak ada masalah, supaya korang boleh dapatkan info apa benda nak guna M berapa dan juga berapa bacaan S. Kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.